Dia berkata, wahai Musa, doa kat Tuhan engkau. Aku nak baling apa? Kenapa dia tak kata Rabbana? Hampirlah dengan Tuhan hang. Kepala otak hampa betul. Tak nampak kau tu celaka tak celaka Bani Israel ni. Itu dalam bab awal lah, bab 1 sampai 3 kot. Tuan jangan koyak buku ni masa tu. Ha? Orang tu akan geram. Depa pergi smuggle masuk dalam poket lah. Orang Yahudi ni. Ni orang Islam dok gerus sampai tak kenal hujung ni. Apa dengar ni? Orang Israel pun hak jahat ni boleh berhenti saat nak bersatu. Terus suruh tunggu Mesiah lah. Aku ni Nabi. Selesai. Saya tak mau orang kata dia ni polipo lara, dia tulis satu macam cerita daripada orang seronok. Tak. Saya bermain dan saya kritik dah. Kisah ni sangat dramatik. Why, how, when. Al-Furus 103 saya kata detail. Mah tak mah tahu tu tuan-tuan. Buku saya, Al-Furus 103 akan terbit dalam Pesta Buku Antarabangsa ini, insya-Allah. Malangnya saya rasa galat sebab patutnya sekarang ni kita dah dapat mock-up buku itu. Tak maaflah kalau saya jujur Kalau bukan naskah fizikal pun at least soft copy lah kan, untuk cover buku mock-up tu lah, untuk saya tunjuk dekat tuan-tuan. Sebab Pesta Buku cuma tinggal lagi seminggu lebih sikit ke 2 minggu lah kita kata kan. Sebab tadi saya tengok Jejak Tarbiyah, Jiwa, dia pun dah buat pre-launch terhadap buku-buku mereka yang bakal terbit dalam Pesta Buku nanti. Jadi saya mengharapkan buku saya ni pun macam tu, tapi tak sempat mungkin lah. Mungkin penerbit saya tak sempat. Tapi yang pasti dalam Pesta Buku ni masuk lah. Dalam Pesta Buku ni masuk. Cuma dia lagi cantik kalau dia masuk sebelum. So bila Pesta Buku tu orang dah start cari kan. Saya buat pengetahuan ni tuan-tuan, kawan-kawan, 2 minggu ni lah, 2 minggu terakhir ni. Saya cerita kat tuan-tuan sikit lah. Saya tak tahu kebetulan ataupun tidak, syarikat tentang kita ni, menerusi editor perolehan dia, kontak saya hari tu. Kata, Ustaz dah ada satu buku dengan kami. So kena sambung lagi lah buku next lepas ni buat apa kan. Buku ni first buku saya dengan tentang kita. Alhamdulillah lah, okey juga. So, what's your next book dengan tentang kita? Dan saya terfikir, saya nak buat buku tentang cinta. Tapi cinta ni dah ramai sangat dah. Nak buat buku healing pun dah ramai sangat dah. Jadi saya fikirkan cinta yang besar itu, apa lagi? Selain cinta kepada mak ayah, kan? Saya teringatkan cinta Abu Bakar. Jujur, idea ni saya dapat dalam bulan lepas. Saya teringat saya nak buat cerita belajar cinta besar dari Abu Bakar. Dia sudah bayangkan tajuk dia macam tu lah. Belajar cinta besar dari Abu Bakar. Dia dalam tempoh bulan lepas tu saya duk kumpul lah bahan-bahan. Sebab banyak sisi daripada Sayyidina Abu Bakar ni yang kita tak keluarkan. Setuju ataupun tidak dengan saya, nama Sayyidina Abu Bakar kita selalu terlepas pandang sebab besarnya nama Sayyidina Umar itu. Dan dalam kalangan orang yang mencintai para wali, mereka lebih memburu Syekh Abdul Qadir Jailani, Nabi Khidir dan sebagainya, sehingga melepaskan Sayyidina Abu Bakar ini. Tokoh yang besar, yang hebat, yang agung, yang mulia. Manusia paling mulia selepas para rasul adalah Sayyidina Abu Bakar. Betapa nama itu kita, orang putih kata apa? Underrated. Abu Bakar ini adalah manusia paling mulia selepas para nabi dan rasul. Tapi underrated. Berapa ramai dalam kalangan kita yang tahu tentang Sayyidina Abu Bakar. Saya bawa contoh mudah lah tuan-tuan. Siapa nama sebenar dia? Ramai dalam kalangan kita tak tahu yang tu. Kemudian keturunan dia, kisah cinta-cinta besar dia. Satu, ini adalah sejarah Islam, dunia Islam, yang di dalamnya menghimpunkan segala ketamadunan Islam. Umayyah, Abbasiyah, Andalus, Fatimiyah, Sasani, Saljuk, Samani, anything yang tuan-tuan pernah dengar. Dia menghimpunkan kisah ulama, bagaimana perguruan Imam Syafi'i dengan Imam Malik yang bermula dalam tahun 160 sampai 179 Hijrah. Kisah tentang ulama-ulama, bagaimana mereka menyusun kitab-kitab hadis sampai terbentuknya hadis kepada kita hari ini. Tradisi-tradisi hadis itu merentasi kurun. Kisah tentang para pahlawan kita, kisah tentang para raja kita, perang salib, Constantinople. Everything you need to know about Islam, plot-plot penting dalam sejarah Islam ada kat dalam Al-Furus 103. Ini bagi saya kit awal untuk orang masuk mengenali sejarah Islam. Bahkan saya ingat buku ini kalau dibaca oleh non-Muslim pun sangat sesuai. Dalam ni juga saya cerita tentang bagaimana
siapakah salafus soleh itu dan bagaimana kemunculan Asy'ariyah itu. So boleh jelas jugalah bagaimana pembentukan pemikiran Mu'tazilah, dalam juga ada. Kenapakah berlaku Jabarah dan Qadariyah, dalam ni juga ada. Buku Al-Fus 1902 ada cerita tentang fatwa ni detail. Al-Fus 1902 ni sebab dia pasal dia cerita bahasa moden, zaman moden. Jadi Al-Fus 1902 ni lebih akademik sikit lah. Sebab saya siap dengan dia punya footnote pada setiap muka surat. Ada bab yang perlu saya datangkan footnote. Saya punya eksperimen lah. Setengah orang dia nak footnote. Tapi kedua buku ini ada reference dekat belakang. Cuma untuk Al-Fus 1902 saya tambah lagi footnote dekat bawah. Nak bagi puas lagi. Jadi tentang fatwa ni ada dalam ni Al-Fus 1902. Saya cerita daripada awal. Zaman Rainbow Era of Patani. Zaman pemerintahan raja-raja perempuan dekat fatwa ni. Raja Kuning, Raja Hijau, Raja Ungu. Apa yang berlaku kat fatwa ni Darussalam. Apa beza satu dengan dua? Dua adalah sambungan satu. Satu cerita daripada zaman Sayyidina Osman kena bunuh tahun 35 Hijrah, bawa sampai kepada Uthmaniyah. Jadi dua ni moden. Uthmaniyah jatuh, tera nak jatuh, tak jatuh lagi. Berlaku era-era tanzimat, kemunculan golongan-golongan sekular ini, Ittihad wa Taraqi, Midad Pasha, Rashid Pasha, bagaimana penggulingan Sultan Abdul Hamid kedua, keterlibatan Freemason, Yahudi, Theodore Herzl, semua tu duduk dalam ni. Dan yang menarik dia, yang nombor 3, bila tuan-tuan baca 1 habis, 2 habis, bila tuan-tuan start baca nombor 3 yang akan keluar lagi 2 minggu, tuan-tuan akan faham whole jenis. Sebab nombor 3, saya spoiler sikit lah. Nombor 3 adalah saya bawa naratif cerita tentang ini adalah sejarah dunia daripada perspektif Islam. Al-Fus 1903 adalah sejarah dunia daripada kacamata Yahudi. Kak Roza ni adalah saya punya editor. Kak Roza selepas dia baca buku saya, nak edit, dia mesej saya. Dia kata, Nazri, bila kau baca buku Nazri ni, kau rasa kesian kat Yahudi. Salah ke tak? Sebetulnya saya balas kat dia. Saya kata, kau sebenarnya masa saya tulis pun saya rasa kesian. Saya harap nanti tuan-tuan baca, tuan-tuan tak kesian. Sebab sejarah Yahudi begitu. Bila saya menulis sejarah Yahudi daripada awal, jahat mereka, penipuan mereka, kurang ajak mereka. Lepas tu mereka ni bila mereka ni Nabi Musa ajak mereka untuk berperang kan. Masuk ke tanah yang dijanjikan, dia berkata apa? Izhab anta wa rabbuk faqatila. Hampir dah berperang dengan Tuhan hang, kami tak mau pi. Mereka dapat sumpahan agar mereka ni akan dihina. Ke setiap pelusuk mana tanah mereka duduk pun mereka akan dihina. Mereka ini akan menjadi stateless nation, bangsa yang tidak ada kerajaan, yang tidak ada negara, yang diusir mana pun di popi. Kalau tuan-tuan buka dalam rujukan-rujukan macam dulu saya sebut dalam saya punya kuliah, Old Testament, cerita tentang sumpahan mereka ni, yang hidup mereka menderita sepanjang kehidupan mereka. Jadi dalam buku Al-Fus 1903 saya bawakan cerita itu. Mereka ini duduk di Eropah kena usir, dibakar hidup-hidup, dipukul, disembelih. Di Spanyol juga begitu, sampailah Islam datang memberi perlindungan kepada mereka. Jadi tuan-tuan akan jadi kesian sikit lah di hujung tuan-tuan akan rasa macam kesian pula puak ni. Tapi biar ya, saya tulis tu bukan nak suruh kesian, tapi saya tulis tu dengan tujuan bagi tuan-tuan rasa macam tengok ni Yahudi ni perangai mereka kena macam ni. Sebab apa? Sebab mereka ni orang tak suka kat mereka. Dalam kita duk kesian, nanti umpayar Uthmaniyah hantar kapal tau pergi ambil mereka. Bila mereka kena pukul teruk dengan orang Kristian di Spanyol, mereka ni puak Ashkenazi masih lagi nak berlindung di Eropah. Mereka ni pergi di Perancis. Tapi puak Sephardi ni duduk terkapal-kapal dekat laut itu. Uthmaniyah hantar kapal pergi ambil Yahudi ni, buat balik mai. Duduk berlindung dekat Turki, dekat Salonika. Tapi apa mereka buat? Akhirnya Salonika tu jadi tempat apa? Kubu yang akhirnya membentuk Ittihad wa Taraqi. Jadi saya bawa naratif itu pun dalam kaedah yang sama macam Al-Fus 19 throughout timeline, tapi daripada view Yahudi. So dalam tu nanti saya cerita bagaimana asalnya Bani Israel itu Semitic ini, kalau bahasa Arab kita Samiyah, iaitu jurai daripada anak cucu Sem. Kan Nabi Adam ada 3 orang anak yang selamat daripada banjir, Sam, Ham, Yafis, Kan'an. So Sam, Ham, Yafis, 3 ni terselamat. So daripada Ham lahirnya jurai-jurai Afrika, okay? Yafis jurai-jurai yang mata sepet. Sam ini, serta Sem ini, daripada Sam lahirnya jurai Arab dan Bani Israel, Samiyah. Jadi sebab tu jadi Semitic. Sebab tu dia punya muka macam lebih kurang, okay? Jurai dia pun tu jurai Samiyah tu. Adapun macam Turki ni dia main daripada Arkaid, main daripada Yafis. Dia dekat atas tu dia bercantum dengan Mongol apa semua ni. Dia pecah banyak tu nanti tau. Dia turun ke bawah tu dia pecah sampai jadi Turko,
kemudian pergi kepada Tibet, sampailah bila Turki tu pecah kecil lagi jadi kepada Oghuz, jadi kepada Kinik. Kinik itu adalah suku yang membentuk Bani Seljuk. Kemudian jadi Kai. Kai itulah keturunan Ertugrul yang mengasaskan Osmaniyah. Semua tu jurai Turki lah. Bagaimana puak-puak sebelum munculnya sekular dekat Turki, muncul dulu gerakan Turanism. Turanism ni adalah kelompok yang mengagungkan jurai Turko asal, arkaik ini. Yang membawa kepada jurai Mongol. Sebab tu mereka ni anti dengan kelompok Semitik. Samiyah, iaitu anti Arab, anti Jews. Sedangkan itu semua saja itu akai ya. Jadi itu contoh tentang Al-Furqan 1903 yang akan terbit nanti insya-Allah. Saya ingat dari pesta buku ni start daripada Hara-Hara. Tapi orang tanya, ni benda yang sama kan? Dia tak sama. Ini dengan yang ni tak sama langsung. Ini sejarah Islam klasik, ini sambungan moden. Dia macam cerita KL Gangster 1, KL Gangster 2. Ada sambungan dia. So sekarang ni ada Al-Furqan 1903. 1, 2, 3. Kita plan buat trilogi. Itu plan dia. Nanti kadang-kadang akan buat kotak. Box khas trilogi of Al-Furqan 19. So ada sejarah Islam klasik, sejarah Islam moden dan sejarah the origin. Ambil daripada asal orang Yahudi tu bawa sampai kepada mereka masuk ke Nakbah tahun 48. Konsep yang sama, timeline. Projek sekarang adalah projek yang lebih kurang macam tu, timeline. Tetapi saya menjurus kepada Nusantara. Boleh tahu tu Nusantara. Kita tak nak beli tu Abanah. Abanah kita ni adalah Unais Media Work. Dia punya video-video dia pun memang padu lah. Dan antara pendukung kuat jugalah. Tu Kak Roza komen tu. Jualan online hanya bermula selepas PBA KL, Ustaz. Kak Roza ni adalah Karang Craft punya editor. Saya punya editor lah. Editor Karang Craft. Tapi kalau buku saya memang Kak Roza lah daripada 10 tahun lepas. Selepas PBA KL. Tak apalah, mereka punya justifikasi. Al-Furqan 1903, okay, saya mula dengan apa benda Yahudi ni. Yahudi ni agama ke bangsa. Saya clearkan tu dulu. Kemudian saya ambil daripada Nabi Yaqub lah. Pasal Israel itu adalah Yaqub. Kemudian bagaimana kisah anak-anak Nabi Yaqub dibawa penanya kat Nabi Yusuf. Itu benda-benda klasik yang tuan-tuan dah tahu tapi saya bawa. Saya cerita juga sebab saya nak bagi timeline dia follow. Lepas tu Nabi Yusuf masuk ke Mesir. Okay, daripada Mesir, mereka ni merebak duduk dekat Mesir orang Yahudi. Sampai zaman Nabi Musa. Mereka buat perangai. Akhirnya, mereka ni dijadikan hamba. Saya ceritalah bagaimana tamadun bertukar. Fir'aun mana yang masuk, Fir'aun mana yang keluar memerintah Mesir. Yang menyebabkan orang Yahudi daripada diangkat, orang Israel daripada diangkat dalam kelompok elit, akhirnya jadi kelompok hamba. Kemudian pada zaman itulah, celah-celah itulah lahir Nabi Musa. Dapat wahyu kan. Kemudian dia minta kepada Fir'aun nak keluarkan Bani Israel. An arsil ma'ana Bani Israel, kata Nabi Musa kan. Jadi Fir'aun ligan, Lot terbelah. Dan sepanjang cerita Lot terbelah tu saya cerita kenapa Lot terbelah. Selepas Lot terbelah apa jadi? Allah sebut dalam Quran, wajawazna bi Bani Israel al-bahr fa'atau ila qaumin yaqufuna ala asnam. Dan setelah depa ni Allah selamatkan depa daripada laut itu, depa cross ke belah sana, depa melintasi satu kaum yang sedang menyembah berhala. Kemudian mereka berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, boleh tak buat kat kami satu Tuhan macam mana Tuhan mereka? How come in your brain, tak boleh brain ni, Allah baru lepas selamatkan mereka boleh minta kat Nabi Musa nak berhala untuk sembah. Gila bangsa ni, gila. Jadi first part of Al-Furqan 1903 tu, tuan-tuan akan benci gila kat Yahudi ni. Saya akan buat tuan-tuan macam dah benci lagi. Macam mana apa boleh minta berhala dekat Nabi Musa? Lepas tu dalam perjalanan tu lapang. Allah bagi kat mereka apa? Manna wa salwa. Makanan daripada syurga. Panah. Komplain panah. Wa zallalna ghamam. Allah lindung kepala mereka ni dengan teduhan. Awan. Follow mereka ni. Wa anzalna alaikumul manna wa salwa. Allah turunkan pula makanan yang berupa manna wa salwa. Makanan daripada syurga dalam tafsir kata. Jamu mereka. Makan free ya. Tapi apa mereka kata? Ya Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahid. Wahai Musa, kami boring satu menu saja. Dia pun boleh komplain pula. Tuhan bagi kat mereka makanan daripada syurga. You makan saja, basuh tangan makan. Makan 2-3 hari, komplain lagi. Kata Musa, kami tak sabar lah. Kami boring lah Musa. Satu menu saja ke? Minta kat Tuhan lah. Mai bawang lah. Dia berminta dalam Quran sebut. Sampai tahu tu. Bagi makan free. Cemeh. Minta lagi benda lain. Makan sudah bagi. Ayak cari sendiri lah. Ayak pun tak kerti cari. Minta kat Musa pula ayak. Sampai Nabi Musa minta kat Allah. Wa iziz tasqa Musa. Nabi Musa minta ayat kepada Allah. Allah kata kepada Nabi Musa, idrib bi'asakal hajar.
Wahai Musa, ketuk tongkat hang dekat batu. Fan fadarat min husnata asyrata aina, akan keluar tu 12 mata ayat. Sampai tengah tu. Ayat pun tak mau cari. Lepas tu suruh sembah Allah. Tak mau sembah Allah. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tak mau beriman kepada hang wahai Musa sampai kami tengok Allah depan mata. Orang ajak betul. Tak geram kau ni. Tak geram kau. Allah dah selamatkan hampa daripada perhambaan di Bani Israel di Mesir. Bagi kat apa macam-macam. Lot berhenti terbuka untuk apa berjalan. Minta ni. Hak tu tak kena. Hak ni tak kena. Ya. Musa buat main turun syariat. Suruh sembah Allah. La nu'mina laka hatta narallah jarakum. Katok cuma Yahudi ni. Habak lah kat Musa. Kami tak mau sembah Allah lagi. Kami tak tengok depan mata. Kurang ajak. Kau tak rasa geram ke? Sampai tengah tu. Hanya dengan siapa? Ni Nabi Musa kata, jomlah masuk ke Palestin. Tanah yang dijanjikan tu. Ni Allah dah janji untuk kita. Kataballahu lakum. Ya Allah telah tetapkan untuk kamu. Jom kita masuk. Dan Nabi Musa kata, kalau kita masuk, kita menang. Allah dah buat bagi orang Jabar tu gerun. Dengar kata pasal kita. Jom kita masuk. Dia kata apa? Izhab anta wa rabbuk faqatila. Hampilah dengan Tuhan hang. Kepala otak hampa betul. Tak nampak kau tu tak celaka Bani Israel ni. Dia boleh cakap lagu tu hampir dengan Tuhan hang. Izhab anta wa rabbuk faqatila. Hang dengan Tuhan hang mau pergi perang dengan orang hamba. Gila tuan-tuan. Ni gila punya cerita ni. Ni bukan cerita manusia biasa yang kita boleh duk kesian kat depa. Tuhan dah tolong apa kau Nabi Musa dah korban kat apa gila-gila punya. Bagi makan daripada syurga, lapik kepala apa dengan teduhan, bagi minum, bagi apa. Apa nak apa lagi? Perang tu tuan-tuan buka Quran. Bukan suruh pergi perang sangat pun. Nah, Al-Quran kata, Musa kata, kita masuk, kita menang. Cakap pula hampir dengan Tuhan lah. Sampai tengah tu. Bila Allah nak bagi syariat kepada mereka, Quran dalam surah Baqarah, Allah kata apa? Allah angkat. Fawqakumut tur. Khudu. Allah angkat bukit Tur Sina tu atas kepala mereka. Allah angkat bukit Tur Sina tu letak atas kepala mereka. Han nak terima tak mau syariat? Mereka tak mau. Duk bagi akal macam-macam. Han nak terima tak mau? Han nak terima tak mau? Allah angkat Tur Sina tu atas kepala mereka. Nak kata mau. Barulah okeylah kami terima. Sampai kena angkat gunung tak atas kepala. Nak suruh mereka terima syariat. Tak mau. Lepas tu dalam tragedi kisah-kisah yang mereka tu nak minta. Nak tahu contoh orang hilang. Yang orang mati kena bunuh tu kan. Dari surah Al-Baqarah kan. Apa dia kata kepada Musa? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Ayat yang digunakan apa? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana. Rabbaka. Dia kata, wahai Musa, doa kat Tuhan engkau. Aku nak beli apa? Kenapa dia tak kata Rabbana? Dia kata Rabbaka. Nampak tak tuan-tuan? Wahai Musa, cuba tanya Tuhan engkau. Lembu yang macam mana? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Tanya kepada Tuhan hang, benda apa? Nak cari. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Tanya kepada Tuhan hang, warna apa? Tuhan hang dia kata. Tuhan engkau, bukan Tuhan kita, bukan Tuhan kami. Ni. Tu cerita pasal depa. Tak cerita dalam Fus nanti no. Itu dalam bab awal lah, bab 1 sampai 3 kot. Tu jangan koyak buku ni masa tu. Allah tu akan geram. Lepas tu sampai zaman Nabi Musa habis, mai zaman Nabi Yusha' bin Nun. Ni saya cerita habis itu tak beli buku pula. Saya minta tolong lah. Saya dah cerita kat tuan-tuan ni Al-Fus 3. Sementara tuan-tuan nak dapat buku Al-Fus 3 tu, tuan-tuan support lah buku Al-Fus 1 dan 2 ni. Bagi siapa yang belum ada. Ini 52,000 cetakan seluruh Malaysia. Tuan-tuan tak mau dengar cakap saya, tuan-tuan buka lah dekat mana-mana laman web, tuan-tuan baca review dia kata apa. Ini sambungan adik dia. Tak ada lagi sejarah Islam moden yang macam ni. Dihimpun daripada Arab sampai ke Parsi, ke India, sampai ke Fatani, sampai ke Malaysia. Yang ni semua dalam ni. 2 ni tuan-tuan, gabungan ni. Tuan-tuan baca puas hati. Ni kalau adik-adik remaja yang nak baca lebih ringan. Motivasi Islamik tentang kesabaran, ketenangan, istighfar, kuasa doa, pujukan hati, yang sedang stres, anxiety. Ini buku dia. Okey, saya nak sambung pasal Yahudi tadi ni. Habis zaman Nabi Musa, zaman Nabi Harun habis. Mai zaman Nabi Yusha' bin Nun. Dia pun berjaya masuk juga. Berjaya lah menang sikit. Menang lah, tapi tak ada lah tapah habis Palestin. Tapi berjaya lah masuk. Bila dia pun masuk, dalam hadis Sahih Bukhari sebut, orang zaman dulu, syariat zaman dulu, dia pun boleh tahu terus tau. Adakah amalan mereka itu diterima ataupun tidak. Khususnya peperangan lah. Jadi selepas dia perang dengan Nabi Yusha'. Kan perang tu mereka hampir menang. Tapi matahari nak jatuh dah. Matahari jatuh masuk hari Sabtu. Pasal perang tu hari Jumaat. So hari Sabtu dia pun tak boleh perang. Jadi masa tu Nabi Yusha' kata kepada matahari. Ini hadis Bukhari. Ya Syams, innaki ma'murah wa ana ma'murun. Wahai matahari, hang juga dapat perintah Allah. Aku pun dapat perintah Allah. Dengan kata-kata itu matahari berhenti tak turun tau. Matahari stop.
Pause, tak turun. Sampailah habis perang, Bani Israel menang, barulah matahari turun. So, bila menang, harta rampasan perang, harta ghanimah tu, mereka tak boleh makan. Kita kena bahagi. 1/5 dapat kat tentera, yang selebihnya bagi kat negara. Tapi zaman mereka itu, syariat depan mereka, ghanimah tak boleh ambil. So, ghanimah mereka tu kena himpun satu tempat, letak di satu padang tengah, akan ada kilat mai samak, api mai samak. Brum. Bila api mai samak bermaksud perang mereka itu, amalan mereka itu diterima oleh Allah. So mereka boleh tahu by that time yang adakah perbuatan mereka itu Allah terima. So what happened was, api tak mai sambang. Bila api tak mai sambang, dia pun sudah heran lah, apa pasal? Dia pun sudah perang. Maka Nabi Yusuf kata, dalam ramai-ramai kita ni ada penyamun. Dalam ramai-ramai kita ni ada penyamun. Cek, ada penyamun sungguh tuan-tuan. Dia pergi curi mah. Dah pesan dah. Letak semua. Dia pergi balas dalam poket. Dia pergi smuggle masuk dalam poket lah. Orang Yahudi ni. Bani Israel ni. Dalam ramai-ramai tu ada satu pok yang pergi smuggle dalam poket dia apa. Balas mah. Dia boleh dia buat diam. Dia ingat dia pun nak bohong siapa? Nak bohong Allah Ta'ala. Aku ingat. Hai, curi lagi dan lagi tu. Nabi Yusuf minum balon ni baru dia mengaku bagi cerita tu panjang lah dalam nanti saya cerita lah. Barulah mengaku daripada bawa keluar mah tu piltak barulah kilat mai sambak api mai samak kita terima lah amalan depa tu. Lama kelamaan dia buat perangai balik. Nabi Yusuf dah wafat dah. Sampailah zaman Nabi Samuel, Nabi Ezekiel. Dia mai cerita zaman Talut. Dia meminta kepada Nabi mereka. Allah sebut dalam Quran kan, bagaimana pemuka-pemuka Malai min Bani Israel, ketika mana pemuka-pemuka dalam kalangan Bani Israel itu tanya kepada Nabi mereka, izqa li nabiyyin lahum, bila mereka berkata kepada Nabi mereka, lantiklah dalam kalangan kami seorang raja, sebab kami nak berjuang di jalan Allah. Dalam Quran sebut. Maka Nabi tu kata kepada mereka balik, bohong apa dia, bohong nak berjuang. Dulu dah suruh berjuang, kenapa tak mau berjuang pun? Sembang ni derah hampa ni. Daripada kali ni kami nak berjuang. Kami nak berjuang sungguh ni. Bila dia pun minta, maka Nabi pun doa kepada Allah. Nabi dia pun doa kepada Allah. Allah lantiklah Talut. Bila Allah lantik Talut, dia pun tak terima pula dah. Dia kata Talut bukan dalam kalangan raja. Talut ni orang susah. Dalam Quran dia berkata apa? Allah rekankan dia berkata Talut ni bukan dalam kalangan orang kaya. Maknanya bagi depa nak jadi pemimpin kena kaya. Tapi Allah balas balik. Allah kata Talut ini dia ada dua kelebihan untuk jadi raja, iaitu bastatan fil ilmi wa jismi, iaitu kekuatan fizikal dan keluasan ilmu. Menarik dah ayat Quran itu. Allah tak kata katsirun minal ilm, banyaknya ilmu dia, tapi Allah kata luasnya ilmu, wasi'. Jadi ini jadi menarik perbahasan. Untuk jadi pemimpin, dia bukan tentang banyak ilmu, tapi dia tentang luasnya ilmu. Kalau you banyak ilmu saja, but on satu bidang saja, you tak boleh jadi pemimpin yang baik. Tapi you kena ilmu kamu luas, polimath dalam bahasa akademik kata. At least you tahu sikit ekonomi, you tahu sikit agama, you tahu sikit bahasa, you tahu sikit kebudayaan. Sampai zaman Nabi Daud, kemudian zaman Nabi Sulaiman. Selepas Nabi Sulaiman, kerajaan berpisah dua, berjadi kerajaan dua, kerajaan selatan. Kerajaan Israel selatan ni disebut sebagai kerajaan Jerusalem lah, selatan, iaitu yang ada dua puak, tapi dipimpin oleh anak Nabi Sulaiman. Kerajaan Israel utara disebut dengan nama kerajaan Israel. Itu nama asal Israel tu. Kerajaan selatan tu kerajaan Judea. Jadi kerajaan Israel ini dihantam oleh Sarjan Agong di pemusnah lebih awal 724 sebelum Masihi. Dan 10 kelompok itu hilang tu. Okay, the lost 10 tribe of Jews. Kemudian kerajaan Judea dihantam oleh Nebukadnezar. Hantam dulu, perintah Asad buat perangai, hantam habis terus. Musnah mereka punya kuil-kuil mereka. Kemudian mai zaman Cyrus the Great. Masa Nebukadnezar ambil mereka bawa pelari balik ke Babylon. Zaman Cyrus the Great, Parsi, dia kalahkan kerajaan Yunani Nebukadnezar, maka diizinkan orang Yahudi dekat Babylon balik ke Jerusalem. Tapi ada dalam kalangan orang Yahudi masa tu dekat Babylon yang tak mau balik dah. Tapi dalam buku saya cerita detail lah. Apa dia buat kat Babylon tu? Daripada mula karang kitab-kitab mereka ni, mereka reka. Dia bertukar kitab-kitab mereka ni. Masa tu kelompok Yahudi terbentuk dua. Satu golongan Saduki, satu golongan Farisi. Farisi ni adalah golongan-golongan agamawan Yahudi. Saduki golongan businessman Yahudi. Dia pun ni dah start buat riba. Habis zaman itu, dia main zaman-zaman Rom. Sebelum Rom, dia masuk geng-geng Alexander the Great dulu. Lepas tu bila Alexander the Great mati, keturunan pembesar Alexander the Great berpecah. Maka dia pun ni dah memerintah orang Yahudi ni. Sampai tahun ketiga Masihi. Walaupun tidak ada tahun lagi pada masa tu, tapi lebih kurang macam 3 Masihi. Masa itulah lahirnya Isa AS ini. Dan Nabi Isa AS lahir ini, orang-orang Bani Israel yang pure,
yang betul, yang menunggukan Nabi Isa. Ingat pesanan Nabi Musa beritahu Isa akan main. So, dia pun follow Nabi Isa. Tapi kemunculan Nabi Isa itu mengganggu kelompok ni, Saduki dan Farisi ni. Ingat saya cakap tadi, Farisi adalah golongan agama. Farisis. Sadukis adalah golongan businessman. Farisis ni dia perosak agama asal Bani Israel yang betul punya, yang Islam lah kita kata. Syariat Nabi Musa. Dia rosakkan syariat Nabi Musa. Dia menghalalkan benda-benda yang haram. Sadukis ni pula golongan yang menjalankan sistem riba. Dalam Bible sebut bangku, bank. Orang yang duduk dekat depan pusat ibadat, makbat, letak bangku dan menawarkan hutang. Itu sejarah asal dia. Dan memberikan riba yang tinggi. Dan dia pun ni rapat lah dengan pemerintah pada masa tu. Pasal duk bagi duit, kan? Jadi bila kemunculan Nabi Isa AS dengan kemunculan secara miracle kan, yang semua orang tahu Nabi Musa ni lahir dalam keadaan dia daripada kecil boleh bercakap dah kan. Dan keberadaan Nabi Isa itu menyebabkan kedudukan status quo dua puak ni terjejas. Sedangkan mereka dua ni tak setuju sebenarnya tau. Saduki dengan Farisi ni tak berapa nak ngam. Okay? Tak berapa nak ngam pun. Tapi disebabkan kemunculan Nabi Isa ni menyebabkan dua ni punya status quo terancam. Satu kelompok agama dia rasakan bila Nabi Isa ada, habis lah mereka ni. Orang tak rujuk mereka dah. Lagu tu pun dah. Sepatutnya golongan Farisi ni hampa dia mau lagi rapat dengan Nabi Isa. Sebab hampa ni yang geng ustaz Bani Israel. Bila main Nabi, hampa mau lebih rapat. Tapi bila Nabi main, hampa tak mau setuju pula dah. Merajuk. Pasal orang tak main jumpa mereka dah. Orang tak main rujuk mereka dah. Kan? Selama ni orang hormat ustaz, Assalamualaikum, cium tangan apa. Nabi Isa main, orang dah tak hormat dah. Orang dah tak cium tangan dah. Kan? Mereka sudah terasa lah. Merajuk. Merajuk. Dari dulu orang duk cari mereka. Orang duk rujuk mereka, duk panggil mereka ambil kuliah, mereka buat live apa. Lah orang tak panggil dah. Jangan nak panggil mereka. Pergi Nabi dah main dah. Mereka berasa hati. Jadi mereka rasa tak puas hati. Puak-puak Sadukis ni pula, mereka ni bisnes mereka terancam. Pasal Nabi Isa buat main syariat yang asal. Syariat Bani Israel yang asal. Syariat Musa yang asal. Iaitu tidak boleh riba. Mereka tukar tak? Mereka tukar dalam kitab daripada berkatakan riba tak boleh. Tapi kepada bangsa lain boleh. Kepada Bani Israel, sama-sama Bani Israel tak boleh. Oh, pandai. Nabi Isa main kata tak boleh. Jadi, bisnes dia pun terjejas. Pok-pok Sadukis ni. Pok-pok Farisis, pengaruh daripada hilang. Jadi, pok-pok ni, yang duk bergaduh ni, akhirnya daripada orang ni bersatu, Ustaz. Ni, orang Islam duk bergaduh sampai tak kenal ujung ni. Berdengar ni. Orang Israel pun, hak jahat ni, mereka reti, Ustaz, nak bersatu. Reti, Ustaz, nak letak tepi perbezaan, Ustaz. Dua puak ini mereka pakat, mereka pergi rasuah pegawai kerajaan Rom itu, bagi tahu kat Raja Herod. Raja Herod ni zaman itulah, zaman Nabi Zakaria, Nabi Yahya ni selepas pada itu, zaman Nabi Isa lah. Bagi tahu kata apa? Nabi Isa ni nak buat kerajaan dalam kerajaan. Dia akan mengganggu akta keselamatan dalam negeri. Macam itulah. Jadi dia perlu dihapuskan. Dia pun ni yang pergi fitnah. Maka akhirnya Nabi Isa dihukum salib. Tapi Nabi Isa, Allah sebut dalam Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib, melainkan Allah angkat dia di sisi Allah. Maksudnya, tapi dalam sejarah dunia mengatakan dia disaliblah. Dalam akidah Islam Nabi Isa tak disalib. Tapi salib itu, hukuman salib itu memang dah ada dah. Kita kena faham dah. Salib bukan lambang Kristian. My fellow Christian friend here kalau ada, salib it's not your lambang pun. Salib ada sebelumnya lagi. Memang dalam tradisi manusia kuno lagi, penyiksaan salib itu sudah ada. Bukan salib itu lambang Kristian. Kan gamak-gamak, kan gamak hantu putih kan. Oh, Tok Bomo satu macam je pegang salib hantu. Oh, tak mau. Kacau. Kacau lagu tu. Hantu Kristian pun mudah sangat ni. Hang tunjuk salib dia lari. Mudah sangat Tok Bomo Kristian ni. Tok Bomo Islam banyak juga doa kan. Tok Bomo yang ngamak apa nama ni Doremi ada juga duk tepuk. Duk tepuk pulut kuning tu. Ini satu macamnya salib pegang lagu tu. Hantu bawa tak boleh tengok. Apa benda mudah sangat apa ni. Tak kreatif. Salib ni dah ada sebelumnya lagi. Saya bagi dalil. Kita cakap kena ada dalil. Kita tak boleh cakap kosong. Zaman Fir'aun, kan bila mana ahli-ahli sihir dia ikut Nabi Musa, apa kata Fir'aun? La'uqatta'anna aydiyakum wa arjulakum khilafin wa la'usallibannakum ajma'in. Fir'aun kata, hamba berani ikut Musa qabla an a'zana lakum, sebelum aku bagi izin, dan aku akan potong tangan dengan kaki kamu berselang, wala usallibannakum ajmain, dan aku akan salib hangpa semua. Jadi bermaksud hukuman salib dah ada lama lah. Bukan baru. Bukan dedikasi untuk Nabi Isa, tidak. Okay? Dia kena faham macam tu. Tuan-tuan, Islam faham Nabi Isa tidak disalib sama sekali. Wa ma qatalu wa ma salabu. Tidak disalib, tidak dibunuh, tidak disalib. Diangkat di sisi Allah. Orang Kristian faham Nabi Isa disalib. Kemudian hidup balik. Lepas hidup balik, main makan supper last. The last supper. Tu yang ada gambar the last supper tu. Lepas tu baru naik. Hidup balik. Jadi sekarang ni,
kita Islam dengan Kristian, kita faham dua-dua Nabi Isa hidup. Kita tak faham macam tu tau. Islam faham Nabi Isa hidup, Kristian faham Nabi Isa hidup. Cuma bagi Islam tak pernah mati. Bagi Kristian dah mati dah, hidup balik. Kena siapa dulu, baru hidup balik. Hidup balik, kena siapa dulu, betul naik langit. Bagi orang Yahudi, mati dah. Okey, itu perbezaan kita tiga Samawi, tiga bangsa ni, tiga kelompok ni. Itu berlaku dalam tahun 33 Masihi, plus minus. Pada tahun ke-40 Masihi, munculnya Paul ini. Paul ini adalah bekas Farisis. Kelompok agama yang duk lawan dengan Nabi Isa. Kalau ikut tahun sempat jumpa, tapi dia tak pernah jumpa. Dia lah mai pergi kat orang Kristian bagi tahu. Okey, sat. Zaman Nabi Musa duk berdakwah itulah depa ni terpecah kepada dua. Zaman Nabi Musa duk berdakwah itulah depa ni Bani Israel ni terpecah kepada dua. Okey, barulah nampak identiti Yahudi dan Kristian itu terpecah. Kita kena faham, Kristian Bani Israel, Yahudi pun Bani Israel. Bila start depa pecah? Dalam Al-Fusanatin 3 saya cerita titik depa pecah tu. Hari ni tuan-tuan nampak macam tak sama terus kan? Tuan-tuan rasa macam Kristian lain, Yahudi lain kan? Okay, bila dia jadi lain tu? Sedangkan dia ni main daripada Bani Israel yang sama. Dia terpecah zaman itulah. Zaman Nabi Isa main tu. Satu kelompok pilih untuk ikut Nabi Isa. Dalil, Allah kata dalam Quran. Ya ayuhalladzina amanu kunu ansarallah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah. Qala al hawariyun nahnu ansarullah. Bila Nabi Isa kata siapa nak tolong agama Allah? Maka berkatalah para hawariyun, kami akan tolong agama Allah. Nahnu ansarullah, itu yang perkataan Nasara tu. Fa amanat ta'ifatum min bani Israel wa kafarat ta'ifah. Berpecahlah dua. Satu kufur dan satu beriman. Jadi Nasara peringkat awal ini adalah Nasara muwahhidun. Nasara yang beriman kepada Allah. Nasara tauhid. Nasrani yang tauhid peringkat asalnya. Tak disebut Kristian lagi. Perkataan Kristian cuma muncul, dia dah muncul sebenarnya dalam tahun 40 Masihi, tapi dia betul-betul popular 400 Masihi. Macam tu lah lebih kurang. Tapi perkataan Kristian belum muncul lagi masa tu. Lepas tu Paul ini muncul. Paul ni muncul daripada golongan Yahudi yang jahat tadi ni, dia pergi masuk geng-geng Nasara ni, dia merosakkan Nasara daripada dalam. Dengan kempen-kempen dia, dengan dakwah dia. Tapi masa tu orang Yahudi dengan orang Kristian terpecah. Dia macam ni, pecah, dia makin besar. Akhirnya terpisah terus. Sejarah itu saya susun macam tu punya anak panah. Dalam Al-Fusanatin 3. What makes them from one into split into two, dan sekarang ni dia differ terus. Why, how, when. Al-Fusanatin 3 saya cerita detail. Mah tak kemah tahu tu tuan-tuan. Botak dah tuan-tuan ni punya karang buku tu. Tak beli lagi tak tahu. Pengorbanan ni. Cirak sikit punya handsome ni. Cakap duk gibah rambut. Lah mana dah gibah apa dah? 3 bila keluar tuan. Lagi 2 minggu. Tapi beli dulu 1 dengan 2. 1 dengan 2 beli dulu. Gibah janggut. Tuan-tuan rasa tahu tu beh? Beh? Tak cukup. Saya cerita pula bagaimana orang, walaupun buku tu pasal Yahudi, tapi saya cerita pasal Kristian. Macam mana orang Kristian ni duk kena nampak dengan orang Rom. Lepas Sabak. Berlaku tragedi Titus, tragedi Maharaja Nero, ingat tak? Tahun 64 Masihi, gereja mereka dibakar daripada Sabak sampai tahap Maharaja dekat Rom masa tu jatuh cinta dengan Kristian pasal mana Sabak sangat. Meanwhile, kalau saya lari tu, saya minta maaf, dia 132 masih lebih kurang plus minus. Tapi zaman itu berlaku dua dah. Orang Kristian stay dekat Rom, Sabak. Orang Yahudi balik ke Palestin. Dia duduk Palestin. Tapi dia duduk menumpang lah. Dia buat perangai. Berlaku pemberontakan Bar Kokhba yang dia tu dah tengok Mamat Khalid tu. Dah sejarah Bar Kokhba ni dulu dah ada dah. Pemberontakan Bar Kokhba ni dia buat pemberontakan besar-besaran lawan dengan kerajaan Rom. Pemerintah Rom pasal mereka nak masuk Palestin, nak merintah Palestin on their own. Orang Rom pula masa ni orang Kristian ni dah jadi berdengung Kristian lah. Depa ni duduk sabar. Sebab tu dalam pemahaman Kristian, orang tampak pipi kanan, kita bagi pipi kiri, love. Sebab depa nak ambil hati pemerintah Rom. Tu betul dalam pahaman Kristian macam tu, love. Depa bawa message love kan. Itu sejarah dia. Sampai akhir sekali Raja Rom jatuh cinta lah. Konstantin apa semua tu. Dalam buku saya cerita detail lah. Okay, sampai berlaku persidangan Nisia 324 Masihi. Dalam buku saya cerita detail. Jadi, selepas pemberontakan Bar Kokhba tu, Rom dah tak tahan. Rom masa melampau. Orang Yahudi ni melampau. Berontak. Cuba orang tiru macam Kristian. Kristian tak berontak sangat. Orang penampak pun dia okey ya. Orang Yahudi dia berontak pasal dia nak masuk Palestin. Tuan-tuan tahu apa jadi? Orang Rom masuk ke Palestin, dia haramkan Yahudi balik Palestin, satu. Baitul Maqdis tu dia haramkan Yahudi masuk. Kemudian dia tukar nama Judea, kurun kedua. Dulu Baitul Maqdis tu nama Judea kan? Judea.
Rom yang tukar nama Judea tu jadi apa? Dia tukar nama Syria Palestina. Ataupun bahasa Arab dia Syria Palestin. Ni Raja Rom yang bagi tau nama Palestin. Bukan kita baru hari ni. Orang tadi tak kesian kan? Marah kan? Kenapa Raja Rom tukar bagi nama Syria Palestina? Sebab nak upgrade ke ataupun nak tonjolkan nama bangsa Filistin. Bangsa Filistin ni bangsa asal tanah itu. Kaum Kanaan itulah. Kaum Jabbar itu. Nak bagi orang Yahudi takut. Orang Yahudi tak boleh dengar nama tu. Orang Yahudi takut dengan perkataan Filistia ni. Bangsa itulah yang dia pun nak lawan sekarang ni. Dalam buku tu, tuan-tuan baca nanti. Raja Rom pun tahu. Sebab itulah saudara-saudara kita dekat negara kita tu, negara tembikai tu, mereka budak-budak kecil pun berani yang pegang batu baling tank Yahudi ni. Betul tak? Sebab mereka ni ada darah Filistia. Memang dia pun Filistia pun. Cuma mereka ini Filistia Muslimin. Filistia yang dah masuk Islam selepas kedatangan Islam. Sebelumnya darah dia tu darah Kanaan, darah Jabbar, kaumun Jabbarin itu depa lah. Sebab tu dalam jurai depa tu memang Bani Israil takut dekat depa. Sebab tu lah Allah takdirkan dua puak ni bertembung ni. Sampai sekarang tak boleh menang lagi. Itu sejarah dia. Raja Rom tahu sejarah ni. Saya tak sebut tadi. Tanah itu tanah bawah jajahan Rom. Yahudi duk pergi masuk lah. Tapi bawah Rom, Yahudi ni duduk lawan nak bagi mereka perintah terus kat mereka. Orang dah bagi duduk, sewa duduk, sudahlah. Ada dia buat pemberontakan Barkoba. Jadi Rom bengang, lah ni halau orang keluar tu senang. Habis tu siapa boleh duduk? Orang Kristian dibenarkan balik ke Baitul Maqdis, ke Syria Palestina tu. Itu cerita dia. Dan dalam era itu, kurun keempat, kan cerita dia raja-raja Rom dah jatuh cinta dengan Kristian kan. So mereka dah terima Kristian. Mereka mula mengambil Kristian, berasimilasi dengan Kristian dan merosakkan Kristian. Okay, dalam Al-Furqan 3, saya cerita pula macam mana Kristian itu terbentuk, dirosakkan, rosak sikit-sikit, jadi Trinity, dia main. Saya cerita juga dalam Al-Furqan sebab tuan-tuan tahulah saya macam mana. Walaupun saya nak cerita pasal Yahudi, tapi tuan-tuan tak boleh faham Yahudi selagi tuan-tuan tak faham whole jenis, whole sarwa. Jadi saya cerita juga pasal Yahudi duk kena macam ni, Kristian duk jadi apa? Okey, Kristian duk jadi macam ni. Duk rosak sikit-sikit apa semua ni. Sampai zaman nanti dia main kurun ke-16, dia main zaman Protestan apa semua tu saya tak mau cerita lah. Tapi okey, dia rosak sikit. Masa ni dan kurun ke-4 Masihi, okey, depa ni pergi mana? Orang Kristian, orang Yahudi pergi mana? Siapa kena halau ni? Tuan-tuan, teka cepat, teka. Lepas kena halau oleh Rom, Yahudi pergi mana? Orang Kristian dah selamat duduk kat Rom lah. Dia buat nama lah. Kan? Dah masuk dalam kerajaan lah. Dan Rom dijadikan agama rasmi. Kurun ke-4. 425. Kurun ke-5 lah. Rom, Kristian jadi agama rasmi Rom. Yahudi yang kena usir ni pergi mana? Dia pergi Madinah, tuan-tuan. Dia pergi Madinah. Nak buat apa pergi Madinah? Dia tunggu Rasulullah. Yalah, sebenarnya dia tak masuk betul-betul center of Madinah. Mendiami Khaybar lah. Tapi bahasa mudah saya pergi Madinah lah. Yasrib. Itu perangai mereka. Bila mereka dah hilang harapan, kena hantam luar dan dalam, tak ada hopeless dan helpless dah. Mereka baru dah cari, betul lah Isa beritahu ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya mut-taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ayat tu. Jadi Nabi Isa beritahu dah akan datang Nabi selepas aku, Nabi Ahmad. Jadi depa duk cari. Okey, Nabi Ahmad tu dekat mana? Datang dekat kawasan lembah ini. So depa pergi menunggu dekat Yasrib. Fun fact. Fakta yang menarik dia, Yahudi dengan kaum Ansar ataupun Aus dan Khazraj siapa sampai dulu Madinah? Fakta sebenarnya Yahudi dulu sampai. Aus dan Khazraj ni depa ni pok-pok daripada Yaman. Selepas pecahnya perang Ma'rib, barulah depa ni bertebaran mai ke Yasrib. Cuma bezanya Aus dan Khazraj lagi ramai daripada Yahudi. Sebab tu bila depa ni mai, Yahudi tak boleh duduk. Yahudi ni sikit. Bila Aus dan Khazraj mai ramai-ramai daripada Yaman masuk ke Yasrib, Yahudi jadi small. Jadi Yahudi dia nak buat apa untuk selamat? What Yahudi have to do for them to survive when they were in minority? Mereka buat apa, tuan-tuan? Jawab. Mereka duduk kat Madinah dah. Sebab tu mereka boleh conquer ekonomi. Mereka duduk dekat kawasan oasis air. Tapi bila mai orang Aus dan Khazraj ramai daripada Yaman duduk, Amalikah apa semua ni, Yahudi tak ramai. Yahudi semua. Dia Yahudi buat apa? Dia melagakan. So dia pastikan Aus dan Khazraj tak kamcing, bergaduh. Pasal tu tuan-tuan dah baca sejarah dulu masa sekolah kafar. Aus dan Khazraj tak ngam. Betul tak? Kita dah baca kafar sekolah harap dulu kan. Aus dan Khazraj bergaduh kan. Pasal apa bergaduh? Puak ni bagi bergaduh. Dan itulah perangai mereka. Bila mereka minoriti, mereka akan pastikan orang lain bergaduh agar mereka boleh selamat. Itu yang Yahudi Israel buat dekat Timur Tengah sekarang, Asia Barat sekarang. Dia akan pastikan Saudi dan Iran senantiasa bergaduh tak setuju.
Pasal kalau hampa dan duduk semeja, mampu Yahudi. Once Arab Saudi dan Iran boleh duduk semeja, mengenepikan perbezaan sebentar atas nama, kita anggap itu perbezaan, tapi ini atas nama kenegaraan dan politik, survival yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita utamakan musuh yang utama tu. When they sit together, habis lah. Sebab tu dia nak pastikan jangan bagi baik. Dan depa ni, pi mana pun, bila pun, inilah perangai depa. Okey, tak apalah. Pada saya sambung lah bab 5. Bab 5, apa jadi? Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi lahir dalam tahun 570 Masihi. Dalam Alfu Sanatin 3, semi kalender Masihi. Alfu Sanatin 1, semi kalender Hijrah kan. Okay, Alfu Sanatin 2, semi kalender Masihi kan. Okay, Alfu Sanatin 3 pun semi Masihi juga. Sebab saya nak ambil daripada sebelum Masihi tu. So dia sambung sama. Macam mana tuan-tuan dapat timeline kalender? Tuan-tuan tahu kan? Siapa yang tak beli buku ni lagi? Tuan-tuan tahu kan tuan-tuan akan dapat kalender free? Kalender timeline free. Boleh buat frame. Dapat free kalender ni. Okay. So sama lah. Okay, sama je. Nanti akan dapat juga. So bila kelahiran Nabi, saya bawa juga hadis-hadis tentang malam kemunculan Nabi Muhammad. Malam lahirnya Rasulullah tu, apa yang berlaku dalam kalangan komuniti Yahudi. Tuan tahu tak? Saya buat riwayat. Dan kritikan riwayat juga. Bukan sekadar riwayat, tapi ada kritikan riwayat. Untuk pastikan kita puas dengan apa yang saya sampaikan, saya bawakan riwayat dan saya datangkan sumber dan saya datangkan kritik riwayat. Saya tak mau orang kata dia ni pelipo lara, dia tulis satu macam yang cerita dia bagi orang seronok. Tak. Saya bawa main dan saya kritik riwayat. Walaupun bahasa dia tu bahasa mudah, tapi akademik punya nilai tu duduk dah. Malam kelahiran Nabi, terbakarnya api biara Majusi, runtuhnya istana purba Parsi, semua tu saya datangkan kritikan riwayat. Dan apa berlaku kepada komuniti orang Yahudi, businessman Yahudi Madinah, Yasrib yang pergi menjaga kat Mekah. Malam Nabi lahir tu apa jadi? Ada hadis riwayat Aisyah. Aisyah cerita balik. Aisyah tak lahir lagi zaman tu, tapi dia cerita balik apa yang orang lama Mekah cerita kat dia. Malam kelahiran Nabi. Kemudian hadis daripada Malik. Malik ni ayah kepada Ka'ab bin Malik. Malik cerita apa yang berlaku dekat kalangan orang Yahudi Yasrib masa malam Nabi lahir tu. Dia pun berhimpun ramai-ramai. Dia boleh cari siapa dia yang beranak. Siapa yang beranak? Pasal dia boleh sangka beranak dalam kalangan dia. Sebab Najmu Ahmad, bintang merah. Ada riwayat. Saya cerita lah Alfu Sanatin. Kita tak nampak dah saya bawa tu. Saya bawa daripada zaman Nabi Yaqub, bawa zaman Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusha' bin Nun, Ezekiel, Samuel, Uzair, sampai Talut, Daud, Sulaiman, Musa, Isa. Dia main zaman Nabi Muhammad lah. Kan? Main lah. Okey, lepas tu dia main lah zaman saya cerita pasal peristiwa peralihan kiblat. Masjid Qiblatain tu ada kena-mengena. Cerita pasal Yahudi yang masuk Islam, Abdullah bin Salam. Kemudian Mukhairik. Cerita tentang Mukhairik ni siapa sebenarnya dia. Kemudian cerita tentang Nabi kata kalau ada 10 orang Yahudi beriman, maka semua orang Yahudi akan beriman. Betul ke tak cukup 10? Perbahasan riwayat. Cerita. Okay, kemudian cerita pasal pengusiran Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir, Bani Quraizah, serta pengusiran. Lepas tu cerita tentang Khaybar. Cerita, detail satu. Lepas tu cerita tentang bagaimana zaman Sayyidina Umar dia buat penempatan semula orang Yahudi. Dia buat zaman itu yang jadi Al-Ahdu Umari tu. Perjanjian Umar itu. Itulah saya masukkan. Apa? Dia follow timeline. Habis zaman tu dia main zaman Umayyah. Masa zaman Umayyah ni Yahudi duduk kat mana? Lepas tu zaman prequel. Kemudian dia main zaman Abbasiyah. Masa Abbasiyah ni Yahudi ni duduk kat mana? Mereka ada duduk dekat Iraq. Apa mereka buat? Kemudian main bila Abbasiyah duduk pelan-pelan goyang kan Andalus duduk naik. Maka Yahudi ni dia pergi buat nama pula kat Andalus. Lepas tu dia terbentuk masa tu geng-geng apa tau? Kerajaan Islam Andalusia tak ngam dengan kerajaan Islam Abbasiyah. Kerajaan Islam Spanyol tak setuju dengan kerajaan Islam Abbasiyah. Jadi kerajaan Islam Spanyol bergabung dengan kerajaan Kristian Timur. Nanti saya cerita detail lah. Dia jadi paksi macam tu. Perikatan internasional. Kerajaan Islam Andalus kolaborasi dengan kerajaan Kristian Timur. Kerajaan Islam Timur Abbasiyah berkolaborasi dengan kerajaan Kristian Barat. Jadi cross macam tu. Kenapa jadi macam tu? Celah-celah keras macam tu. Masa itulah Yahudi survive. Dia main zaman Isaac. Cerita tentang gajah putih. Abul Abbas. Abbasiyah hadiah gajah putih kepada kerajaan Carolinga. Kristian. Dan siapa yang pergi ambil gajah tu? Siapa yang berjaya sampai? Nama dia Isaac. Kisah ni sangat dramatik. So, di celah-celah orang Yahudi, orang Kristian, orang Islam bergaduh pasal politik. Masa itulah orang Yahudi bernafas. Ui, panjang tuan-tuan ni tuan-tuan. Tuan-tuan tak beli buku tak tahu. Saya minta maaf tuan-tuan. Saya jarang buat live. Saya jarang sungguh. Abang Nas jadi saksi.
Tak sempat. Saya minta maaf tu. Saya tak sempat. Okay. Bukan saya belagak. Sebab saya kerja. Saya ada kerja hakiki. Kat sekolah sekarang ni, jadual akademik pendek. Dia padat. So, saya tak ada masa nak rehat. Lepas tu pula, sekarang ni saya nak fokus. Saya baru habis Al-Furqan 1903 menulis. Lepas tu, saya tak mau rehat dah. Sekarang ni saya terus buat Al-Furqan 1904. Tuhfatul Abrar. Tajuk dia. Tuhfatul Abrar fi akhbaril ulama'i wal muluki akhyar. Tajuk Melayu saya tak fikir lagi. Mungkin saya buat tajuk khazanah kot. Tak tahu ya. Lepas tu, saya nak siapkan buku Cinta Besar Abu Bakar. Dengan tentang kita. Okay. Dan ada satu dua skrip yang saya nak kena murnikan balik. Tu lah. Kerja saya memang banyak. Tu saya tak dan sungguh. Saya ada bercita-cita, saya berazam untuk saya nak kurangkan bercakap, saya nak jadi penulis je. Saya nak jadi macam Dr. Fazil Tehrani. Saya nak jadi orang yang macam tu, yang menulis je banyak. Kurang bercakap. Bila dah mai 35, 36 ni, saya ingat saya slow-slow lah. Menulis lagi seronok. Jadi itu Al-Furqan 1903. Dan dia tak habis dekat tu lah. Okay, Al-Furqan 1903 ni dia akan sambung lagi lah. Sampai zaman lepas Abbasiyah, zaman Andalus. Dia duduk dekat Andalus. Zaman itulah ada tokoh yang bernama Husdain ibn Syaput. Kenal kan? Husdain ibn Syaput ni tokoh Yahudi yang duduk pada zaman kerajaan Islam Andalus, Abdul Rahman Al-Wasit. Okay, Abdul Rahman kedua. Abdul Rahman kedua ni bila ni? Tak tahu Abdul Rahman kedua. Baca Al-Furqan 19. Dalam Al-Furqan 19 saya serta. So, bila tuan-tuan baca Al-Furqan 1903 nanti, dalam keadaan tuan-tuan dah baca satu dengan dua, tuan-tuan akan kata, "Oi, relate lah. Nama yang saya petik kat sini nanti adalah Al-Furqan 1903. Okey, tuan-tuan dah faham dah. Oh, integrasi ya. Betul ya. Oh, Husdain ibn Syaput yang Ustaz cerita dalam Al-Furqan 1 ni, hak ni lah. Doktor Yahudi apa dulu ni. Dia akan kaitan sebab sejarah dalam dunia yang sama. Zaman Abdul Rahman Ad-Dakhil, Abdul Rahman Al-Wasit, Abdul Rahman An-Nasir serta. Kemudian zaman tokoh Yahudi yang bernama Musa Maimun. Tokoh besar Yahudi dekat Islam Sepanyol. Akhirnya, bila mai kerajaan Islam yang cengih sikit, dia lari pergi ke Morocco, kemudian dia lari pergi ke Mesir, dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi angkat dia jadi doktor peribadi kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Musa Maimun. Dan dia diiktiraf sebab kepakaran dia dalam keilmuan bahasa Arab dan juga agama, walaupun dia Yahudi. Tapi Tok Guru Musa Maimun adalah orang Arab Islam. Sebab tu, dia ini menjadi duta kepada orang Yahudi bagi pihak kerajaan Ayyubiyah. Dan dia pernah hantar surat kepada kerajaan itu tau. Khazar kan yang Syekh Manusia suka kata macam tu kan. Sebenarnya bukan semua Yahudi main dari situ. Tapi betul, suku Khazar ni bukan Yahudi. Mereka menerima agama Yahudi. Jadi, ada surat tau. Saya baca surat tu. Tuan-tuan boleh cari pun kat internet. Tapi cari kat dalam medium yang betul lah. Dalam kertas-kertas kerja akademik. Yang Musa Maimun hantar surat kepada Raja Khazar ni. Yahudi ni. Tapi yang sekarang ni orang nak bawa naratif kat dalam kalangan kita. Semua Yahudi sekarang ni bukan Yahudi. Yahudi sekarang ni bukan Yahudi pun. Yang sekarang ni bukan Yahudi. Sekarang ni semua Khazar. Bahaya. Statement itu bahaya sebenarnya. Sebab seolah-olah tuan menafikan dalam Quran. Allah kata, walan tarada ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sebab saya pernah dengar orang cakap, orang kata kita semua tertipu. Tahu tak yang Yahudi sekarang ni bukan Yahudi betul pun. Dia pun tu adalah Khazar. Yahudi betul mana? Dah habis dah. Dah. Yahudi ya. Kalau tidak macam mana kita nak menanggapi ayat Quran tadi? Seolah-olah macam Allah scam kita ke? Na'udzubillah, bukan macam tu. Yahudi dia memang jahat. Seolah-olah macam kita nak katakan Yahudi tak jahat tau. Yang jahat ni sekarang ni Khazar. Seolah-olah macam tu. Dah. Khazar betul. Bangsa suku Khazar ni masuk Yahudi betul. Tapi tak menafikan kewujudan Yahudi asal ni. Kena ingat macam tu. Bahaya statement kita tu. Saya pernah dengar, dan bukan seorang. Saya dengar ramai yang kata, tahu tak hidup perang sekarang ni bukan Yahudi betul tau. Tu semua Khazar. Yang jelmaan Yahudi yang masuk agama Yahudi, bukan Yahudi asal. So nak kata Yahudi asal tak jahat nah. Ada. Jangan terpedaya. Masa saya tulis buku tu, saya baca banyak buku Yahudi. Buku-buku penulisan tentang Yahudi yang konspirasi apa semua ni. Ada buku satu dua yang saya baca dia kata macam tu. Tak boleh kata macam ni. Betul, Khazar memang masuk Yahudi, tapi dia bukan mewakili Yahudi seluruh dunia hari ni, bukan. Bila saya dah tulis full, saya berani kata bukan. Sebab Khazar ni nanti kerajaan dia jatuh. Dia datang, dia naik, dia masuk Yahudi, dia perintah benda dia jatuh. Tu saja. Plot dia. Tak penting pun sebenarnya. Jadi Yahudi duduk ke Andalus. Bila naik Ferdinand dengan Isabel 1492 kan dia buat Spanish Inquisition. Orang Islam kena hantam, orang Yahudi kena hantam. Orang Islam digelar Converso. Nanti orang Islam dekat Spain dia buat Al-Jamaido. Al-Jamaido ni Quran yang bahasa yang orang putih Kristian Sepanyol tak faham. Bila dia tanya, bila datang apa ni? Ni tak ada apa-apa ni, sini silang kata ya. Rupanya itu Quran. Untuk mereka nak survive baca Quran juga, dia buat Al-Jamaido. Untuk orang Yahudi, mereka ni digelar sebagai Marano. Marano ni apa? Babi. Bagi orang Kristian, dia anggap Yahudi ni babi. Tak lepik lah. Pasal mereka mempangkah betul Yahudi ni. Cuba ada pangkah Yahudi. Kan Yahudi buat menanya mereka awal-awal dulu. Ingat tak? Lepas kena hantam tu lah. Orang Islam ada tempat bernaung. Kita balik ke Uthmaniyah. Masa tu Uthmaniyah baru naik. Uthmaniyah naik tu bila? Tuan-tuan baca buku ni, dia tak faham lah.
Oh, masa zaman tu Uthman dah naik, patutlah. Oh, nampak? Tuan akan nampak. Dan Yahudi terpecah dua setelah tadi tu. Kelompok Ashkenazi pergi lari di Eropah juga. Popok Sephardi duduk dekat Turki Uthmaniyah, Salonika. Lepas tu saya cerita perkembangan Ashkenazi dekat Eropah. Pi Jerman kena hantam, pi England kena pukul, pi Poland kena bakar. Panjang lah tuan-tuan. Akhir sekali selepas zaman tu, dia balik mai ke Uthmaniyah. Masa tu ada seorang perempuan nama Donna Garcia Mendez Nasi. Suami dia ni orang Yahudi yang kaya, yang kena bunuh. Dia lari mai dapat perlindungan daripada Sultan Salim Uthmaniyah. Dia mai bawa harta yang banyak. Yahudi ni tak miskin tau. Dia pun kena hantam, tapi dia kaya. Dia pun kena hantam pasal perangai dia pun tak elok, tapi dia pun ada duit. Okay. Jadi Donna Garcia Mendez Nasi ni, saya cari jurai dia ni dekat akhbar Yahudi, dapat keturunan dia ni. Nanti anak menakan dia beri keturunan Don. Don apa saya tak ingat, dia lah rapat dengan anak Sultan Salim. Masa tu dia buat plan untuk nak beli tanah Palestin. Masa tu dia dah start dah. Dah mula dah perangai, padahal Sultan Salim ni ambil dia ni, tolong. Dia dah buat perangai sangat-sangat nak beli tanah Palestin. Tahu tu. Awal itu dalam Al-Fus 93 saya cerita. Dalam buku saya cerita detail lah. Boleh sebut di mulut ni, jadi gitulah. Lepas tu mai zaman Ashkenazi daripada Eropah ni dah kena pukul teruk lah. Selepas zaman Black Death lepas tu, dia pun mai ke Sepanyol. Sebab apa? Pasal Donna Garcia ni, geng-geng kedai nasi campur ni, Donna Garcia Mendez Nasi ni, dia dah buat settlement Yahudi sempoi kat Salonika. Okay, dah kaya dah. Dia panggil geng Ashkenazi, sepupu-sepupu dia ni yang menderita kat Eropah tu, mai lah bawa kerajaan Islam. Kat Islam ni bagus, duk lindung kita. Bila dia pemai, zaman itu anak Sultan Salim jatuh. Saya lupa nama. Tapi dalam buku saya cerita detail. Dia pun tak boleh belah. Maka dalam kalangan dia ni kehilangan kepercayaan. Maka mailah satu figure yang dia letak nama dia Sabbatai Zevi. Mai pula Sabbatai Zevi pula dah. Siapa dia ni? Ni saya memang ikut timeline ni. Sabbatai Zevi ni dia mengaku jadi Nabi. Senang cerita. Hantar saya cerita lah perang, buka bank, riba, fight. Tak payahlah. Aku Nabi. Settle. Maknanya dalam Yahudi pun ada ajaran sesat. Alam sebalik mata. Sabbatai Zevi ni mengaku jadi Nabi. Senang. Terus tunggu Mesiah lah. Aku ni Nabi. Selesai. Maka, mana kelompok-kelompok pergi ikut Sabbatai Zevi ni. Panjang lah. Minta maaf lah panjang. Lepas tu dia kecewa bila Sabbatai Zevi ni mati. Sebelum mati, dia masuk Islam. Tapi, keislaman dia itu ada orang kata sebab politik, macam-macam lah. Dalam tu saya contoh detail lah. Islam dia betul ke tidak. Okay. Lepas tu orang Yahudi ni kecewa. Nabi pun mati dah. Sabbatai Zevi ni, Nabi dia pun mati dah. Apa yang betul buat? Dia buat haskalah. Haskalah tu maknanya apa? Haskalah tu dah ni macam ni. Kita buanglah segala Yahudi kita ni. Buanglah. Cyber panjang-panjang ni kan. Misal-misal panjang kita buang. Cukup. Topi Yahudi pun jangan pakai. Kita pakai coat, pakai bow tie. Kita jadi orang putih. Kita buang perwatakan Yahudi. Selagi kita bawa Yahudi punya style ni, selagi tu orang akan benci kita. Dia pun buat haskalah. Haskalah ni dia membuang segala keyahudian dia untuk jadi orang putih. Sebab untuk dia nak tarik hati orang putih, kita duduk dengan orang putih sudahlah. Negara tak ada dah. Nak menumpang dekat Perancis, England semua macam mana ni? Ni popok Ashkenazi tak lari tadi tu lah. Okay? Termasuk dekat Turki pun. Buang habis semua ni. Kat Turki tak ada sebab Turki tak kacau orang Yahudi. Ni orang Eropah ni. So haskalah. Dia pun duduk lah dengan orang putih. Buang dalam 10 tahun, 20 tahun. Berlaku peristiwa seorang jeneral Yahudi Perancis. Masa tu perang Perancis dengan England. Saya tak ingat Perancis apa. Sorry. Dia perang. Dalam perang itu, seorang jeneral Perancis. Jeneral perang Perancis. Tapi dia tu Yahudi. Jeneral Alfred Dreyfus. Dia difitnah. Mengkhianati Perancis. Maka dia dihukum. Dia dilucutkan jawatan. Tak silap-silap dia dihukum bunuh. Dan pedang dia dipatahkan. Di depan khalayak ramai. Captain John apa saya tak ingat nama dia. Tapi dia tu memang Yahudi. Tapi kalau tuan-tuan tengok dia akan pakai orang putih. Sebab dia pun dah haskalah dah. Haskalah ni maksud menanggalkan segala Yahudi kan. Peristiwa pedang dia dipatahkan di depan khalayak tu dirakamkan oleh seorang wartawan. Wartawan berbangsa Yahudi yang kebetulannya pada masa itu berada dekat Perancis untuk nak rakamkan sejarah ni. Okay. Tiba-tiba dengar cerita ada seorang jeneral tentera Perancis bangsa Yahudi yang dilucutkan jawatan, dimalukan, dihinakan dan pedang dah dipatahkan di depan khalayak ramai. Jadi wartawan Yahudi ni dia pergi untuk nak cover story tu. Dia menyaksikan depan mata dia bagaimana pedang jeneral itu dipatahkan. Tuan-tuan, cuba teka. Siapakah nama wartawan itu? Asalah bos sonok sikit. Teka apa lah. Boleh nama siapa-siapa pun. Jebat derhaka ke. Yes. Wartawan itulah Theodore Herzl.
Dia yang pergi cover kes Alfred Dreyfus ni. Jadi dalam hati dia membuak-buak. Dalam hati Theodore Herzl, kami nak kena jadi apa ni? Kami dah buat macam-macam. Kami dah cukup segmen, kami dah buang topi Yahudi, kami dah buat macam-macam untuk jadi orang putih. Untuk tak mau apa tibai kami. Kami dah kena tibai beribu tahun dah dengan hampa. Sampai tahap kami dah buang keyahudian kami untuk nak duduk dengan hampa wahai orang putih. Pun nampak fitnah kami, bertuduh kami, berpukul kami. Maka masa tu dia Herzl pick up satu idea, tak boleh dah macam ni. Selagi kita tidak ada negara sendiri, selagi tu mampu kita tak ada kedudukan. We need to have our own land, our own state. Tu dia start karang, the Jewish state tu, 1896. Idea dia daripada situ lah, daripada kekecewaan dia dengan patahnya pedang Dreyfus tu. Dan dia langgak habis. Sebab Theodore Herzl, orang tidak ada agama tau. Dia tak pegang pada agama Yahudi pun. Dia Yahudi lah, tapi dia tak pegang pada agama Yahudi pun. Jadi dia dramatik lah tuan-tuan. Cerita ni cerita dramatik. Okay? Itu cerita dia. Itu adalah gambaran keseluruhan tentang Al-Furs 1903. Kalau seronok cerita saya tadi tu, semua cerita tadi itu ada dalam Al-Furs 1903 yang bakal terbit. Ini Al-Furs 1901, ini Al-Furs 1902. Kedua-dua cerita ini pun menarik. Ini sejarah umat Islam zaman klasik. Kita nak tahu segala kisah Islam zaman klasik. Daripada zaman kerajaan Bani Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah, Fatimiyah, Saljuk, segala Imam Syafi'i, segala Imam Hanbali, segala Ibn Sina, segala Al-Ghazali, Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Fatih. Semua dalam ni. Yang ni yang kedua. Sambungan dia. Cerita Islam moden. Segala cerita pasal Parsi, Iran, Atatürk, Turki, Mesir, Saddam Hussein. Segala-galanya. Fatani Darussalam, Indonesia, Nahdlatul Ulama Muhammadiyah, Malaysia, India, Aurangzeb, cerita-cerita Mossad, perang Arab Israel, perang Israel 48, 56, 67, 73, semua dalam ni. Ni cerita ni, dua beradik ni. Dan yang ketiga adalah yang tadi saya cerita tu, yang akan keluar lagi 2 minggu. Jadi saya mengharapkan tuan-tuan support. Kalau tuan-tuan tak mau support Al-Furs 19 pun, kalau tuan-tuan jenis ringan. Okey, tuan-tuan bacalah yang ni. Ini adalah terbitan tentang kita. Sahabat saya, Hafizul Faiz punya syarikat. Tapi ini buku saya lah. Okay? Apa-apa pun kita harus tetap hidup. Ini saya menulis daripada hati untuk hati. Untuk ketenangan jiwa. Dan ini saya cerita tentang kesabaran. Tentang doa. Tentang tawakal. Tentang memujuk diri. Dalam ni saya main bahasa banyak. Saya main bahasa-bahasa lunak, bahasa-bahasa sedap. Untuk pujukkan hati tentang cinta, rindu, kecewa, putus asa, letih, penat, keringat, sabar, doa, tawakal. Semuanya ada dalam apa-apa pun kita harus tetap hidup ini. Saya jadi janji dengan tuan-tuan, saya nak cerita pasal saya punya proposal. Apakah buku yang saya nak cerita, yang saya tengah buat sekarang? Tak larat lah tuan-tuan. Lihat habis dah. Rambut dah guruk dah. Allah. Tak mampu rasanya nak cerita. Live sekali lagi saya cerita nanti. Bila live sekali lagi, saya tak tahu bila. Tapi saya akan cerita nanti. Cuma saya nak cerita kat tuan-tuan, konsep saya tu. Sejarah Nusantara, tuan-tuan dah jumpa banyak. Dan sejarah kita ni tercampur baur antara sejarah dan juga sastra. Suralatus Salatin, sejarah ke sastra. Bustanus Salatin, sejarah ke sastra. Hikayat Raja-Raja Pasai, sejarah ke sastra. Kemudian, cerita tentang sejarah Melayu dan cerita tentang ulama Melayu ada. Kedua-dua buku ini wujud. Biografi ulama alam Melayu ada. Sejarah Melayu pun ada. Tapi dia tak integrate. Jadi buku saya yang saya akan tengah buat sekarang ni, tak buat lagi pun, tengah duk baca, dia tulis sikit-sikit. Adalah gabungan dua ini. Okey. Maksudnya, saya nak cerita tentang biografi ulama alam Melayu. Tapi cerita saja kosong tak mau. Saya tak mau cerita dalam bentuk bullet, list. Tokoh 1 siapa, tokoh 2 siapa, tokoh 3 siapa. Bukan macam tu. Saya tak mau. Saya nak bagi dia jadi naratif cerita. Flow of the journey. Jadi bila nak cerita tu kena ada background dia. Jadi ini background dia. Sejarah Melayu. Jadi saya gabung. So nanti tuan-tuan akan baca, saya akan mulakan dengan Hamzah Fansuri. So bila saya cerita tentang Hamzah Fansuri, secara tak langsung, saya akan cerita tentang Aceh Darussalam. Saya akan cerita tentang Sultan Iskandar Muda. Kemudian saya akan sambung tentang Syekh Nuruddin Araniri. So bila saya cerita tentang Syekh Nuruddin Araniri, saya akan cerita tentang Sultan Iskandar Sani. Nampak? Kemudian saya cerita tentang clash mereka dua orang ni. Walaupun mereka tak nak jumpa. Bagaimana Syekh Nuruddin Araniri pujuk Sultan Iskandar Sani bakar buku Hamzah Fansuri. Tegang masa ni. Datanglah Syekh Abdul Rauf Singkel yang mai kemudian, yang mengharmonikan benda ni balik. Lepas tu, habis zaman tu, dia mai zaman Pasai. Pasai ni saya nak cerita tentang Raja Malikus Zahir, anak kepada Raja Malikus Saleh. Malikus Zahir inilah zaman dia yang Ibnu Battuta 1635, yang dia mai ke tanah Melayu, dia pergi ke Pasai, dia buat catatan rihlah dia tu. Dia jumpa dengan Sultan Malikus Zahir yang bagus dan alim mazhab Syafi'i ni. So siapa ulama zaman itu dekat Pasai. Lepas tu habis zaman Pasai tu saya nak masuk kepada Syekh Asyad Al-Banjari.
guru besar alam Melayu, pengarang Sabilal Muhtadin. So bagaimana Syekh Arsyad Al-Banjari menanggapi Wahdatul Wujud yang pernah dibawa oleh Hamzah Fansuri dulu ni? Habis Syekh Arsyad Al-Banjari, saya akan main zaman Syekh Samad Falimbani. Dia dari dekat dah sebenarnya. Lepas tu saya akan susun lah. Sampai Syekh Duk Fatani, lepas tu Syekh Wan Ahmad Al-Fatani, Tuan Husin Kedah, Abdullah Fahim, Hamka, K. Hashim Syari, K. Ahmad Dahlan, Syekh Idris Al-Marabawi. Saya tak nampak lagi, tapi saya akan susun macam tu. Saya akan susun. Setiap ulama yang ada bawa jalan cerita dalam Nusantara ni. So tuan-tuan kena faham dia bukan sejarah saja, dia bawa sampai ke zaman moden. Kaum muda pun ada bagaimana K. Hashim Syari bentuk Nahdlatul Ulama, K. Ahmad Dahlan membentuk Muhammadiyah. Sedangkan kedua-duanya ini adalah anak murid kepada Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Macam mana jadi macam tu? Kemudian Syekh Abu Bakar Syari di Perlis, kaum muda. So macam mana dia membentuk enactment ajaran baru Perlis yang diamalkan sampai sekarang tu. Clash dia dengan Syekh Abdul Fahim di Pulau Pinang. Masa tu ada Syekh Tahir Jalaluddin. Di Kedah ada Syekh Wan Sulaiman bin Wan Siddiq yang ada clash dengan Tuan Husin Kedah. Semua contoh tu dalam kepala saya dah ada, tapi saya nak susun ikut timeline. InsyaAllah tuan-tuan doakan. Ni cerita yang panjang, cerita yang sukar sebenarnya. Tapi tuan-tuan doakan saya mudah, dipermudahkan, kerajinan dan menemui banyak bahan. Saya tahu tuan-tuan akan tanya saya pasal bagaimana dengan ulama-ulama macam Wali Songo apa semua tu. Betul. Saya tak masukkan. Bukan saya tak mengiktiraf. Cuma saya cuba ambil jalan paling selamat. Saya nak ambil yang ada sumber, bukan tak ada sumber. Wali Songo ada sumber. Tapi jalan cerita yang satu story yang tuan-tuan tersusun cantik. Ya. Jadi saya ingat lagi cantik saya mulakan dengan Hamzah Fansuri. Nampak flow dia tu. Agar dia tak putih. Macam tu. Jadi terima kasih banyak-banyak yang menonton. Ingatlah nanti Alfus 1993 keluar. Saya minta jasa baik tuan-tuan bantu-bantulah untuk support dan promote lah. Mudah-mudahan. Dan ini jugalah. Saya Alhamdulillah Alfus 1991 meletup 52,000 cetakan. Alhamdulillah. Alfus 1992 meletup juga. Tapi dia tak semeletup abang dia. Walaupun dia tak meletup tapi dia dapat 10 buku paling laris dekat popular tahun 2025. Dia masuk top 10. Kira meletup lah juga kan. Cuma sebab abang dia terlalu besar. So saya rasa macam ini macam mana kena push lagi. Dan ini pun juga buku-buku saya yang berkonsep yang macam ni juga. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.